Bawel situ tak ada tadi bawel. Mari sini siapa dia ni? Hei. Nak makan nasi dengan budu. Mana ni awak khabar? Hei, pusing sini. Pusing sini kakak. Hei, awak gapo ni kakak? Ni budu. Ni bapau. Ni pucuk diri. Hei, awak khabar duduk di mana? Awak nak duduk mana awak ni? Kata botol ada. Nak bagi kau Tok Zek makan tu. Tok Zek. Kakak. Khabar duduk mana? Singapura budu tak? Tinggal kakak ni. Nak buka puasa kakak. Pukul 2 pagi tak buka puasa memang sahur. Ni dah bunyi. La haula wala la haula wala la haula wala. Ni Makan bunyi hidup. Nak bagi kau Tok Zek makan. ni makan sekali nak ni. Nah. Buat apa ni makan ni lah. Nah, saya bagi belanja. Satu acur pakai ni dengan ni bawel ni. Bau dah bumbu budu sedap, bau putih. Goreng patut pakai ni. Nah. Dia makan nasi. Olah aku telak ni yo kakak. Ni ada tinggi ada belakang ni kau Ada beli. ikan bekok, telur bekok. Ni, kakak ni. Makan ha. Sabarlah dengan ada kunyit dengan apa semua ha. Ni lah kakak. Wah, kuat dia bau budu. Tak sabar dari Singapura. So inilah cerita dengan mak duk beli ni ha.